driver ni, saya mengamuk sebab kunci saya hilang. Sebenarnya salah saya lah. Tapi puas hatilah, dah marah semua orang dah. Okey, sejak saya buat kereta ni, yang sebenarnya ramai. Saya ni seorang kungfu. Saya tangkap nyamuk. Ramai orang DM saya lah. Tapi saya still tak dapat lagi owner asal kereta ni. Yang tukang runner, tukar nama kereta ni kepada owner yang dulu-dulu pun pernah tag saya sebab dia runner kan. Dia ambil gambar kereta. Dia tak nombor plate kereta ni. Wah, ni dulu kereta dia original colour silver. So saya copy cat ni. Dia ada colour putih, colour silver. Lepas tu ada undercoat, lepas tu ada anti rust, lepas tu baru ada besi. Tebal gini tu, berat kereta. So mungkin saya akan buang dia punya cat, tinggal besi saja. Tapi besi dia, aduh, sangatlah dah berkarat. Tapi kalau nak cakap first gen body kereta ni yang terbaik saya pernah jumpa lah. Dia punya karat tak ada berapa teruk sangat. Tapi sebenarnya teruk. Dia kalau compare dengan lain tak berapa teruk sangat. Saya welding bocor. Pakai, mungkin nak kena pakai TIG lah. TIG boleh kontrol dia punya kekecilan api dia tu. Saya ni bahagian welding body, ketuk body tak berapa sangat. Tapi kita belajar. Siapa nak komen lah. Bawa apa selekeh hendak lah kerja ni. Saya tak kisah. Yang penting kita mesti kasih jadi. Alright. So kita akan buat 4-4. Lepas tu kita copy cat sikit-sikit. Alright. Stay tuned. Okay guys, sini. Zah, kau duduk sini, tengok sana. So nampak gayanya. Ini dah version dah keberapa dah. Tapi jangan risau, saya suka hatilah. Saya nak buka pasang ke, nak buat kecil ke besar, semua boleh buat. Jangan risau. Tapi setakat yang sekarang ni, nampak macam caster ni ke depan sangat. Ni 4 jari, ni 3 jari. Tapi yang seeloknya saya rasa lah, saya kena buat alignment dulu. Mendapatkan caster tu semua 4 tayar semua sama wheelbase dia. Dan baru saya acu benda ni. Setakat yang sekarang ni, ini adalah absorber dah habis, spring dah turun bawah. Dah habis load pun dia tak sangkut. Ini bila dah load habis lah, maksimum santak kan. So mungkin nanti saya naikkan spring, naikkan dalam 1 jari setengah ke. Kalau macam ni dah load gila pun dia tak sangkut. So kalau saya naikkan tu adalah room dia untuk dia pusing tayar, dia travel semua. Tapi macam mana pun kita tetap kena buat alignment dulu. Buka balik depan ni, belakang tak kisah sangat. Yang depan ni yang penting. Sebab rupa depan ni daripada depan pula mari kita tengok. So bumper kita buka, itu kita dapatkan clearance dia kiri dan kanan white body tu kan. So asang ni memang apa benda lah dia buat dalam kereta tu. Konon nak tunjuk muka dia lah tu buat kerja. So Pak Is dah buat wiper. Wiper ni memeningkan kepala sebab kita kacuk. Motor still first gen, dia ada 2 speed saja kan. Intermittent wiper yang bila speed nombor 1 dia jalan, lepas tu berhenti, itu kereta ni memang tak ada. Dia terus asang aku tak sampai lah, tolong aku. Dia terus jalan. Lepas tu laju sikit. Ini paling laju sekali yang boleh dia lakukan. Saya buat sendiri kunci ni. Welding sikit. So takkan hilang lagi lah. Sebab kunci ni tak hilang 2 biji ni. Saya jumpa dekat dalam poket. Bawa balik, masuk dalam washing machine. Satu driver ni, saya mengamuk sebab kunci saya hilang. Sebenarnya salah saya lah. Tapi puas hatilah, dah marah semua orang dah. Dah marah semua orang, tolak gaji semua orang. Rupanya aku punya salah. Nanti saya ada dinner malam ni. Paksalah saya tinggalkan dia. Kalau tidak saya buat kerja sampai malam ni selalu. Dia kena balik, kena mandi, nak kena pergi dinner. Kena make up, tak apa-apa dah. Okey, kita sambung. Jangan habiskan video ni. Sebab nanti dia terlalu cepat.
alignment dulu. Memang kena 4-4 square dulu. So untuk tu nanti belakang cerita sebab saya nak bagi dia straight. Ini camber, nak kira dia punya caster dengan arch yang se-perfect yang boleh. Okay, so saya nak tengok caster depan ni. Caster ni bila kita adjust depan, dia still ada wheelbase sampai belakang. Kalau ni depan sikit, so jarak sini punya tayar depan dan belakang dia jauh sikit. Sana dekat sikit. Okay, boleh nampak tali tu dia tak ngam dengan lubang yang skru tengah ni. Okay. Skru tengah ni ada lubang tengah-tengah. So tali tu dia tak kena dekat tali dekat lubang tu. Saya yang pegang kamera ni. Tali tu kena dekat lubang tu. Lubang tengah-tengah tu kan. Tak adalah tegak sangat tapi maknanya tayar ni dia ke belakang sikit. Tayar belah sana ke depan sikit. So apa yang kita nak buat adalah kita kena tayar yang belah sana kita kena belakang sikit. Tayar ni dia rapat sikit, tayar sana dia renggang sikit. Kita akan adjust caster belah sana supaya sama. So kita dah adjust, dia tak tengah-tengah sangat. Samalah dengan belakang. So dia lebih kurang lah. Lebih kurang dalam 1mm, 2mm tu caster tu tak ada halnya. Tapi kalau sampai 5mm, 10mm beza tu akan buatlah alignment macam mana pun dia tetap akan lari ke kiri atau kanan. Okay, so sekarang saya nak kira wheelbase. Okay, stay tune. Sikit sangatlah. Kalau 5mm ke 10mm, 2mm sikit sangatlah. Sikit je, kecil macam ni. So okay, kita dah dapatkan caster tu dengan alignment lebih kurang dalam 2mm macam tu. So kalau kira arch dengan tayar tu tak ada nampak sangat lah macam ni kan. 2 jari lebih. Tapi mm tu tak nampak sangat lah. Saya akan mengadjustkan. So bila dah dapat yang tu baru kita nampak arch ni dia tinggi sikit. Sebab ni boleh masuk jari lah. Yang belah sini tak boleh masuk jari. So arch yang sana saya akan turunkan sikit. So saya akan buka balik. Saya akan turunkan sikit arch ni supaya sama kat sana. Sebab absorber, spring semua saya dah turun habis. So ini adalah lowered maximum. So lowered maximum, arch ni saya akan turunkan sikit. Okay. So kita ni buka arch ni. Okay, kita akan tanggalkan semua cat, tinggal besi saja. So pisau ni handmade. Setiap kali tu kita kena tajamkan dia. So kita akan mengasah pisau ni supaya kita dapat mengopek cat lebih senang. Nak potong daging pun boleh ni. Lepas saya opek cat ni, kita akan sapu. Lepas tu kita timbang berapa cat satu kereta ni. Tak pernah dibuat orang kan? Saya akan buat. Guys, settle sudah kita membuang cat sampai ke metal. Nanti kita akan buang lagi yang celah-celah. So saya dah jumpa cara macam nak membuang cat celah-celah. Nanti saya akan buang juga. Nanti saya akan tapal besi dalam
sebab kalau simen dia crack lah. Saya pun tak tahu apa function bunyi ni, tapi rasanya vibration lah. Okay, saya tutup je lah benda ni. Ini kita buang kan. Lepas tu Faiz akan memasangkan dashboard. Kali ni betul-betul final tu. Lepas tu saya akan pasang itu fender. Lepas tu kita pergi test lah. Tengoklah berapa hari lagi boleh siap kereta ni. So korang kena stay tune. Siapa yang tak tengok video kereta ni, korang boleh tengok sebab saya post hari-hari. Saya post sebelum ni lah. Lepas tu dah jarang-jarang. Tapi cerita dia daripada day one saya beli kereta ni daripada Tengah Petani tu. Lepas tu step by step saya buat ni, hari-hari saya post video. Korang yang follow tu memang follow, yang tak follow lagi silalah follow saya. Okay, banyak lagi episod-episod tentang educational, tentang otomotif, tentang global, tentang kereta, everything about kereta. Tak ada motor, tak ada lori. Okay, thank you so much for watching Drive Auto Whack the Corner.